Pelakon Saharul Razwan berkongsi kisah bagaimana mula-mula berhijrah. Saharul kata pada awalnya Umi tidak suka dia berlakon. Bismillahirrahmanirrahim. Bos saja. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Saya sebelum ni saya tak pernah bercakap depan ayah saya. Dia sebelah dia lagi dia bos. Ya Allah selesai. Insya-Allah lah, dia bukanlah nak share, bukanlah nak kita apa. Mungkin ada something yang boleh jadikan sebagai ya, kita ingat sama-sama kan. Tadi abang dah tanya saya macam mana boleh berhijrah. Sebenarnya benda tu daripada awal lagi, daripada tahun 2000, daripada awal berlakon lagi kan. Awal berlakon lagi pun Umi cikgu abah polis. So bila kita berlakon tu, Umi pernah cakap Umi tak suka benci lakon. Daripada awal lagi dah bagi tahu macam tu, tapi kita waktu lah kita nak berlakon je kan. Tapi benda yang saya buat pada waktu tu adalah saya bawa Umi dengan abah datang umrah